Ramai orang seronok masa bercinta, tetapi bila dah berkahwin, dia dah lupa dah banyak perkara-perkara penting. Jadi saya nak kongsi kat sini perkara yang jangan anda ulang kesilapannya. Yang pertama, jangan abaikan komunikasi anda dengan pasangan. Pasangan bukan ahli nujum yang boleh main berteka-teki tepat dengan apa yang anda rasakan. So, kalau ada apa-apa masalah, apa-apa isu dalam hati ke, dalam kehidupan rumah tangga ke, cuba bagi tahu, cuba luahkan dengan baik. Yang kedua, jangan abaikan doa. Lepas solat, wajibkanlah untuk diri kita berdoa untuk pasangan kita. Tetapi waktu-waktu lain pun, cubalah pastikan kita ni rajin untuk mendoakan pasangan kita yang keluar bekerja, yang berada di atas jalan raya ataupun apa-apalah. Bila dia tak ada depan mata kita je, lagi kuat kita berdoa. Itulah rahsia hati kita ni jadi tenang sebabnya ada Allah. Yang ketiga, jangan abaikan perhatian kecil yang pasangan kita berikan. Sebagai contohnya, dia tanya makan, walaupun perkara tu berulang kali ditanya setiap hari, reply lah mesej dia. Itu tandanya dia ambil tahu tentang diri kita. Balik rumah, senyum, happy walaupun dalam keadaan yang penat. Benda ni perkara simple, kecil je, betul tak? Tetapi bila kita dah lama tak buat, lama kelamaan, kita akan rasa macam apa? Kita rasa macam dah semakin tawar dah perhubungan tu. Yang keempat, jangan abaikan kepercayaan pasangan terhadap diri kita. Bila dah janji setia, jangan gata-gata nak curang. Jangan bagi ruang curiga tanpa sebab. Dan juga yang kelima, jangan abaikan usaha untuk membahagiakan pasangan kita dan juga kita sendirilah. Mesti nak rasa bahagia, rasa nak dihargai, betul tak? Bukan masa awal-awal bercinta, awal kahwin je, tapi sepanjang hayat kita ni, kita perlukan penghargaan dari pasangan kita. Tak dapat penghargaan daripada orang lain pun tak apalah. Yang penting kita dapat penghargaan dari pasangan kita. Setuju tak? Kalau anda sedang mencari pasangan hidup, yelah kita nak cerita tentang pasangan-pasangan, tapi anda pun belum ada pasangan lagi, saya nak ajak anda semua ke Tiljannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Ini tempat orang single berkumpul ni, dan juga insyaAllah anda boleh tapis calon yang anda impikan di sana. Hanya dengan menggunakan handphone, ada internet, install apps kita ataupun layari laman web kita, anda dah boleh mula mencari dan juga mungkin anda akan jumpa pasangan anda sikit masa saja lagi. So, jom ke sana sekarang, okey?